lah kan, buat kat Pek Sulong. Acik kat Kuala Lumpur jauh. Jadi balik-balik sini je. Dah sampai belum? Belum. Letak dulu. Tunjuk adik mana? Kat mana Amir tunjuk ambil Acik? Tengok dia sebab buat video lagi kan. Nanti kita buat YouTube. Oh, ada YouTube sendiri. Wah. Ni letakkan ni paling kena. Nanti ada nanti badan sakit tau. Nanti kuih sama. Cik. Kuih ke sama. Oh. Boleh juga. Banyak dah produk Bowie dah. Oh. Banyak Ada 3 kan. Alhamdulillah. Wah. Lemah. Adik nak aircon dulu ke urut? Nak urut. Badan sakit-sakit. Iyalah. Kerja berat adik. Ya, kerja apa? Handphone saja. Kerja kahwin. Dia kahwin. Kerja semak. Lawanya warna black. Dah siap. Tu je. Boleh bagi ni je. Ada lagi. Oh, ada lagi. Ini warna black. Kalau yang adik dia tu comel sikit eh. Yang direct tu saya rasa lah kalau Wah. Ini out of the Kuwait. bukan dia. Saya rasa lah kalau macam Bapak adik tu mau Ya. semua dia punya bola-bola. Ini barang Kuwait. Ini rumah saya ni sepakai 5 dapat 3 dapat Kuwait. Dah kena. Oh, my god. Kalau pergi Europe tu orang tu kalau setakat ni kali je lah. tak rasa sangat. Saya dulu kerja lasak kan jadi badan Betul-betul kat dia tak ada stok sendiri tak? Kena ambil sana ni. Kena letak. Satu Johor ke apa eh? Satu Johor kena ambil semua kat sana. Oh, gudang besar lah eh? Ha. Muat tak? Boleh. Buat cawangan kena ambil satu Johor tu. Ya. Muat tak, Mek? Boleh. Okey, buat. Kau jangan bocor rahsia Mek. Tiba-tiba nanti kat grup family je kan. Dia tak boleh percaya. Apa-apa dia update. Tapi dah besar dah, jangan bagi. Wah. Ini Kuwait. Nanti dah belajar pandai-pandai dah pergi kan betul ni. Wah. Oh, dia warna hijau gelap eh. Dia LED berwarna hijau kan. Biru betul. Yang ini dia memang satu colour je. Siap. Ini ada leather gavel. Ada buku manual. Bukanlah dia kopi dia apa. Dia kalau barang JNT pun suka unboxing. Ni boleh baring. Ini sekolah. Ini kan khas. Khas tak? Kan? Saya kan. Dulu sekolah rendah sini lah. Ini sekolah menengah depan ni lah. Sekolah mana sih gading sekolah menengah. Belakang lagi tu. Dia ada 4 ke 5 kelas sekolah menengah. Oh, pasal extension dia bang? Tak kisah. Direct pun boleh. Ambil yang biar kuat sikit eh. Yang hitam boleh. Bagus dia tengok. Balas sebab takut. Memang banget. Jadi ada menaji ada. Ada setting kan. Allah. Ini siasat Amir boleh duduk sini ni. Jadi kena macam ada roda, kursi roda. Nanti dia boleh turun ke? Kan? Nanti dia turun juga. Oh, tapi boleh cukup ruang ni, turun tak turun. Boleh. Dia lebih agak-agak sejengkal dia dah cukup. Okey. Amir, satu kamera siapa yang pernah dua kamera ni? Lubang. Tapi saya tak ambil yang bisa saya
Yang sekali speed dah tu lah. Oh. Dia lah lama je. Barang Kuwait. Ada lah baju bersihkan. Dia ada remote. Adik berapa tahun adik? Ha? Umur berapa? 14 tahun. Bukan 15 ke? Belum 14. Lagi berapa hari dia ni? Ha? Nak tahun baru dah. Di buat event dia dekat North Hall sana. Kat situ. Dia ada remote. Novena kan? Novena. Dia ada remote control ada. Hall macam dia buat Oh, party. yang ada patung Saya pun tak pernah Bang sampai. Kopi tu Sebelah belakang ke? Dia punya hall tu. Yelah, sebelah. Dan sekolah kerap situ si Gading nak bawa ke sana. Ini rumah barang saya ni sepakai 6 barang Kuwait. Anaknya dia ayah hutang ya. Ayah yang kena. Dia order je. Dia yang order. Set. Dia nak review barang-barang mahal tu. Ha? Ha. Order motor pula kena review. Memang. Oh, memang. Dia kalau dengar Okey, cik. Dah. Macam mana set ni? Anda belajar setting nanti. Sini pun tak boleh. Tak sampai. Mana? Sini. dia ada remote mana? Tapi tu ada becur. Tak apa, tak. Ni ke depan, sini kan sikit je lah sebab tak besar kan. Mana? Boleh. Ini makan kan. Bayi ni panjang tak? Tak, ke sini kan jauh tepi. Sikit dah. Ha, sebabnya, Tak ganggu kan kita nak buka. tak, ni memang tak pernah buka apa-apa. Sebab ini memang tak pakai. Boleh. Tepi kan sini je. Ha, boleh eh? Sebabnya memang, kedudukan ni memang dah setting kat situ. Lebih sikit tak apa. Boleh. Sebab dia punya ni memang tak guna pun. Tak pernah buka. Kena angkat kuat-kuat Lepas tu dia sikit. apa? Acik nak kata. Sabarlah, Bil. Okey. Bismillahirrahmanirrahim dengan izin Allah. Ha, ini dah tak apa. Ke depan kat sini pun tak apa. Sikit. Lepas tak belakang. Sikit tak apa. Boleh. Boleh, boleh. Ha, boleh. Okey. Tolak ke sini sikit. Ha. Tolak sikit lah. Boleh. Sabarlah, Bil. Silakan lantai kosong pun dia tak apa kan. Boleh. Dia test. Wah, main boleh tertidur main. Ha. Okey, cik. Okey, terima Ha, kasih. saya nak terangkan. Yang mana ada remote kan? Di belakang ada satu switch. Switch on off tu. Ha. Main lampu main. Yang ni Ha. Jadi Oh, ni ke mana? Dekat soket bawah. Oh ni. Ha. Oh, masa tu tak guna tinggal Kalau lama tak off guna, lah. ada hujan, ada Petir. petir kan. Meh, Macam ingat macam tau. TV Off. dah. Hmm. Tekan bawah tu. Switch. Oh, mati switch. Ha. 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 Sini ada baca yang mudah digunakan. Ha, lah. cik. Kalau Cik. Tak luar. Kalau tak guna kan. Ini yang baca yang mudah digunakan, tak ada tengok remote. Sini ada baca auto. Merah, Dia ada tiga hijau pilihan. slow. Merah Oh, ada medium, tiga colour. biru. Merah medium, hijau slow. Dah tengok video Ha. Merah ni yang paling Merah medium. Tahu ke? Ya, merah medium. Lepas tu Hijau slow. hujung slow. Ha. Biru? Biru kuat. Oh yo, wajah ayah biru ah. Ha. Kami tak ada lah. Merah diam. Kalau urut ni merah pemulihan. lah. Merah medium, Pemulihan, hijau slow. Renggangan. Oh, paling boleh. Ni senang cakap abang bawa balik kerja. Abang bawa kerja kat rumah. Kalau dua tu tak rasa boleh pakai yang biru je. Okey. Next pattern dia zero gravity. Ni untuk apa? Ini bagus dia untuk peredaran darah dengan kalau urut lagi rasa lah badan dia Belakang jatuh. okey. Ha. Okey, terus Urut pula semua pula. bawah belakang. Ini next pattern dia untuk naikkan. Kena tekan je lah. Okey. Sampai mana yang abang nak, abang lepas. Nah, Next pattern dia turun balik. nak gunakan Nanti remote boleh. nanti. Okey. Ni naik, ni turun. Yang ni untuk adjust. Ni kalau nak guna dia punya zero gravity lah. Kalau tak nak pun dia memang secara auto dia dah ada bola. Yang pasal dah termasuk kaki semua lah kalau dah. Betul. Secara auto dia semua sekali daripada atas sampai ke tapak kaki selama 20 minit. Oh, timing memang 20 minit. Memang dia dah set 20 minit. Paling minimum ah. Memang 20 Lega minit lah. dah. Habis dia 20 minit dia akan kembali pada sini lah. Selebihnya dia dekat remote. Tekan Kalau nak tekan sini pun boleh, tekan sini. Oh, pun dua boleh. lah, dua function lah. Sama je sana sini. Okey. Selebihnya kat remote, dekat menu.
Cara total auto ada 7. Automatic. Okay lah, 10 sekali dah. 3 yang dia bagi kat tepi. Ni 4, 5, 6 tekan OK. Ada 6, 7. Tambah lagi. Dia ada 7 secara automatic. Ni semua 20 minit lah. Abang boleh rasa. And tu. Okay, next dia ada manual ni. Manual ni kalau kita nak buat satu-satu. Betul. Kalau nak kita nak kaki kaki jalan Tak. Macam Kalau manual ni dia khas dekat belakang badan saja. okey. Okay, first dia punya kerja lah. Boleh mengetuk, metik. Okay, abang pilih ataupun abang tekan kat sini. Semua kat belakang lah. Boleh mengetuk, metik. Kalau nak masa 10 minit lagi. Okay, next abang pilih dia kedudukan Manual. bahagian. Bahagian dia untuk roller dia. Ni medium. Keseluruhan dari atas sampai bawah. Ni tekan. Saya kena bagi sudah tu. Titik abang boleh tengok kat sini ataupun kalau abang duduk dia boleh rasa. Fokus kat sini lah. Betul. Kalau dekat belikat sakit tu abang boleh pergi kat belikat. Saya memang belikat lah masalah. Kalau dekat pinggang abang pergi Kalau kat 20 bawah. minit belikat sajalah dia buat Sekarang manual dia tak ada masa. Kita nak stop lah Abang nak stop. Kalau abang nak start masa pun boleh. Nanti dia ada dekat tengah masa. Okey, contohlah dekat pinggang. Kita boleh pilih lah. Abang kena gerakkan dia ni dah ke bawah. Jadi dia gerak automatik. Kalau auto semua dia buat lah kerja. Tapi dekat fungsi titik lah. Kerja titik. Titik. Kalau keseluruhan nanti dia akan jalan sendiri. Kalau titik saja yang abang boleh gerakkan. Atas bawah dia ni. Tapi kena tekan je lah. Dia tekan je. Automatik. Masa kita tu pun kita tekan je lah. Dia orang dekat situ je Semua lah. dia kena tekan. Sampai mana yang abang nak dia lepas. Stop lah. Stop. Dah pergi balik atas. Dah duduk dah boleh rasa. Kena lagu sikit. Next dia kelebaran. Kelebaran ni fungsi dekat roller ni. Abang boleh lebarkan dia, sampaikan dia, fokus dekat Ikut tulang badan belakang. kita kan. Kalau Kat sini lah Kalau tengah dekat tulang belakang. Maksudnya kita tekan lebar, sempit tengah lebar lah tu. Betul, abang pilih dulu kerja dia. Abang nak ke keseluruhan. Kalau titik tadi kat belikat, abang ambil belikat. Ni rupanya Kelebaran dia. ni tekan. Kalau abang pilih ketul tadi, 5 dah cuak. Okay, next dia ni beg udara. Baik dia tu function. Beg udara untuk bahu, tangan ni boleh masuk, betis, tapak kaki. Okay, dia ada bahagian. Kalau kita auto tak masuk. Auto dia semua dah jalan. Jalan kita sarung je lah kan. Masuk je. Kalau keseluruhan daripada atas ni, bawah. Kalau atas ni batas saja. Bawah kaki. Jadi cik cakap macam nak urut kaki kan, pilih bahagian bawah. Tadi dia manual untuk Badan bawah. Okey. Untuk kaki abang pilih dekat airbag. Okey. Abang ambil bahagian bawah. Kami ingat tak main. Bahagian bawah Nanti dah nak untuk masa. abang plus dengan roda. Okey. Roda ni ada laju lembut. Abang rasa dekat betis tapak kaki. Sinilah tepi. Ada roda. Letakkan masa. Tapak kaki. Ini beli ni. So tadi abang pergi dekat beg udara bahagian bawah dengan roda. Itu untuk fokus kepada Maksudnya kaki tekan saja. okey lah tekan okey. Kalau nak masa belum sampai lagi. nak kena Roda, masa. jadi untuk kaki lemak laju lembut. Kalau nak masa 10 minit. Untuk pemanas dia dah on off ni. Kita mesin lah biasalah kita Kat sini. belakang kan. Area sini lah panas. Okey. Dia tak ada set untuk panas slow ke laju kuat ke, tak ada. Dia memang ada standard. Kita pun boleh tekan dia. Penting, dia mati, tinggal on. Okey ni lah kita dia. Kalau nak Ini masa masa tadi kalau abang secara manual tadi abang nak tetapkan nak dalam masa 10, 20, 30 minit. bang. Okey. Kalau tak nak pun tak apa, abang boleh je. abaikan lah. Abaikan je. Sudah abang tekan je off. Masih ada. Lain tak ada tetapan bahasa. Bahasa Berhenti Melayu. tu. Berhenti tak payah. Dua je. Dua je. Abang kalau nak berhenti tak payah berhenti, abang matikan. Out ni on off. Okey. Okey. Ya apa ni? Ini Lagi apa dia? untuk abang adjust roller tadi Nak tengah kena cuba sikit. lebar sempit. Ni untuk airbag kekuatan dia. Ni untuk kekuatan overall. Ni tapak kaki tadi ni. Okey, ni 3 ni tadi sama kat tepi, cuma ni untuk kaki. Pun sama juga bang. Abang nak adjust dia, abang kena tekan lah.
Permanen mat. Supaya kita yang mana selesa lah. Betul. Ni kaki boleh tegangkan. Awak dah kena datang KL. Itu saja. Kalau yang Ada. apa? Bluetooth tu? Bluetooth. Bluetooth. Mac bukan Ya Allah. handphone Mac tu. Bukan handphone ayah ke? Sebab betul dia punya tak? Dalam tu ada Tapi tunggu. USB. Just handphone. Sedap. Jap. Dia dah. Tu Bluetooth. Ni lagu apa? Pandai ke? Tu. memandangkan Memandang apa? Memandang oh, okey connect. Bukan lagu apa? tu Dah connect. Apa mak? suruh Semua dia boleh. Apa dia ngaji je. Dia suka gitu ngaji, zikir, zikir. dengan kuliah. Nasful Syabat. 24 jam tu lah kerja dia. Kalau pergi surau dia suka. Maknya tengok TikTok. Tengok maknya. Apa daripada umur berapa perasaan dia? Anak saya tak 2 orang je. 58. Bila 45. yang kedua ni lelaki tapi perkembangannya tak macam sulung, kita dah rasa lain. Tapi kita sangka baik kan, mungkin lambat ke apa kan. Tapi sebab dia respon lambat panggil, nak pegang botol susu pun lambat. Selesai daripada baby apa sampai saya uruskan pergi klinik semua. Tapi pun klinik tak dapat Kowei. susu dari hospital pun sebab dia check semua okey, check normal. Ya, kena Dia buka. bilang dia buka sikit tahun baru diagnose. Katakan dia autism. umur 4 tahun. Sebab dia biasa normal. Cuma saya nampak lah simptom Sabar. dia suka tengok benda-benda berpusing. Sabar. Dan satu kipas lah. Petang-petang tu mata dia saya dah Ambil jangan nampak pusing. situasi Ha? dia. Ibu kerja Kita esok. ada macam bentak ke? Dia alhamdulillah dia tak ada Agresif. dia tak macam yang Nazari dia betul kan dia tak ada. Dia sekolah pun daripada kecil sampai ni. Dah lambat bangun, kita bangun. Pergi beli air. Alhamdulillah. Agresif ke? Dia tak ada tantrum. Dia ni jenis saci. Dah buka dah. Kalau kita janji kena cepat kita nak pegang kowe kan. Oh tak, hari tu dia bila Tak ada lagi jangan ni. Tak janji. tunggu kau pergi pasal. Ni hari-hari buka Mekah. Masa dulu saya pergi sendiri Wow. kat sini tapi dia macam kecil hati lah nak tak bawa dia. Sampai sekarang dia ingat ya Mekah bila Mekah 10,000 dek tak cukup, belum cukup satu orang. Tapi tu lah Dah ambil dah buka bajet. Cita-cita dia memang tu lah kalau pergi bokeh-bokeh ada bus Umrah tu dia suruh tunjuk lah. Ya, Umrah. Dah, nanti ambil urut. Lebih adik Ambil lah. buka robana Ah. Okey dah. Okey dah. Ambil nak cuba. Dah, ambil cuba. Ambil nak cuba kan? Ambil dulu. Dia ambil seorang pegang.